Hidden Gem 2025. Ini rekod Hidden Gem yang paling hidden sekali kami jumpa. Western dalam kampung. Segala jenis haiwan ada dekat sini. Ada kebab, saya tahu lah. Saya dulu berapa tahun kerja atas kapal minyak tukang masak dulu. Memang saya bakar daging segala. Biasa orang datang Gombak Sentul ni dia cari makanan apa? Bakso, nasi Minang, nasi Padang. Tapi kita orang tak. Kita orang cari Western food. Apa? Ingat orang kampung Cibadak tak makan Western food? Ini betul-betul Hidden Gem 2025. Ini rekod Hidden Gem yang paling hidden sekali kami jumpa. Western dalam kampung. Flow Smoke and Brew. Dia kan daripada luar dia nampak macam pasaraya Long One. Masuk ke dalam, wah, macam pavilion. Dia punya mood, dia punya lampu, lighting, susunan meja dia apa semua memang sampai sebagai sebuah restoran Western. Masa saya belajar dekat US dulu, Mak Saleh, dia orang tak makan makanan-makanan yang kita panggil masakan Western, burger, steak apa semua, tak. Dia orang makan apa? Donut, fries apa semua. Sebenarnya kalau makanan yang mewah dekat Malaysia, ni Western food macam ni, ni family platter, segala jenis haiwan ada dekat sini. Ada kebab, ada ayam, ada kambing, ada daging yang di smoke sini kan. Tapi biasalah, walaupun saya lama dekat US, saya Melayu tu dia tak hilang. Jadi bila kita pergi kedai tu kena cari ada nasi goreng. So ni nasi goreng, nama dia tak apalah nasi goreng Texas. So, dia ada daging yang smoke tu, lepas tu dia dah masak dengan dia punya sos apa semua. Dan burger ni okey. Sebab dalam gambar tadi nampak besar boleh habis ke, tapi saiz dia okey. Saya boleh habis macam ni. Dan juga biasalah ni Baman. Dia tak boleh lari lah dengan daripada nasi goreng kambing. Menu dia ada macam-macam untuk B40, M40, T20, semua kelas boleh ada. Bergantung pada bajet kita lah nak datang. Siapa sangka benda kot dalam kawasan kampung kot. Tapi bila kita ambil gambar masuk dalam TikTok, MySpace kan, kita rasa macam orang ni mesti ingat, ni bangsawan ni, kurang-kurang duduk Glen Dia tak tahu kita datang daripada Mentakap. So smoke daging tu dia orang masak sendiri dalam 8 jam tu dalam kepala kereta api tu. Yang ini memang dia proses sendiri. Saya tahu lah, saya dulu berapa tahun kerja atas kapal minyak tukang masak dulu. Memang ni lah kerja saya. Saya bakar daging segala. So trik dia kalau anda dah berusia, gigi dah tak berapa kuat kan, datang ke kedai-kedai smoke macam ni. Sebab daging dia memang dah cukup lembut dah. Memang dia dah juicy macam kita punya tisu je. Lembut memang. Alhamdulillah kenyang kita hari ni. Terima kasih pada yang komen-komen, yang support Abang Japar daripada dulu kan. Awal-awal dulu kita tak ada apa-apa pun. Sekarang kita pun masih tak ada apa-apa. Tapi dekat area Sentul dia mengingatkan saya waktu kecil-kecil lah. Saya main basikal kat sini, main motor, buat exhaust dekat Takim apa semua. Ni memang hometown saya lah. Apa sangka lah, tepi-tepi highway, keluar daripada highway depan sikit, tiba-tiba ada kedai macam ni. Kedai ni cuma buka untuk dinner lah, daripada pukul 5 petang sampai 11 malam. Last order 10.30. Dan hari Isnin dia cuti. Jemput datang.